Rawatan Dermapen adalah rawatan suntikan jarum pada kulit untuk membantu anda mengatasi masalah kedutan, regangan dan parut jerawat secara semula jadi dan tidak menyakitkan. Bagaimanakah rawatan ini dijalankan? Saksikan Cantik. Sejajar dengan kemajuan teknologi moden, pelbagai jenis rawatan kecantikan kulit wajah boleh didapati. Terkini, rawatan pemulihan kulit wajah Dermapen mampu merawat kecelaan kekal seperti parut jerawat dan kesan penuaan dengan lebih berkesan. Rawatan Dermapen ialah rawatan yang menggunakan jarum kecil untuk melakukan tebukan ataupun puncture kecil pada kulit. Ia juga dikenali sebagai collagen induction therapy, di mana kaedah rawatan ini menggunakan pelbagai jarum mikroskopik dan seterusnya menggalakkan pertumbuhan kolagen di muka. Ia juga dapat mengurangkan masalah kulit seperti parut jerawat, tanda-tanda penuaan, bintik-bintik hitam dan juga mengurangkan kesan kulit terbakar dan melecur. Kebaikan rawatan Dermapen ini juga menggalakkan penghasilan kolagen semula jadi pada kulit dan seterusnya membantu menegang dan menganjalkan kulit yang bermasalah. Untuk mereka yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan ini ialah ada jerawat yang masih aktif, mereka yang mengidap penyakit kencing manis, herpes dan juga kepada wanita yang masih mengandung dan juga ibu yang menyusu. Kesan selepas rawatan Dermapen juga sangat minima dan tidak menyakitkan. Ini kerana jarum yang digunakan sangat halus dan hanya menembusi lapisan dermis kulit bagi menyalurkan serum kolagen terus ke dalam kulit yang bermasalah. Secara lazimnya kulit akan berwarna kemerahan dan juga kulit akan berasa tegang dari biasa. Pada yang siapa yang nak cuba Dermapen ini adalah satu rawatan yang sangat bagus, especially untuk kesan parut jerawat yang berlubang, mengecilkan liang pori di muka. Hasilnya, kulit yang halus, anjal dan parut serta bintik hitam dikatakan berkurangan dan pudar selepas menjalani rawatan ini.